setiap rumah, di setiap dapur, cili giling sering menjadi bahan utama dalam hidangan yang menyatukan keluarga. Tetapi, bagi seorang usahawan kecil, Nur Arifah Abdul Ghani, cili giling bukan sekadar bahan masakan. Ia adalah sumber rezeki, harapan dan impian untuk mengubah kehidupan. Program Pensijilan Halal Amanah Ikhtiar Malaysia AIM mengambil peranan untuk menguatkan lagi langkah sahabat usahawan ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Arifah binti Abdul Ghani, berumur 39 tahun, dari Pusat Nur Hijrah, Mini Raub, Bentong. Saya mula masuk Amanah Ikhtiar pada 18 bulan 7 2015 dengan keseluruhan pinjaman saya 155k. Saya menjalankan proses cili giling ni pada tahun 2009 akibat daripada tekanan hidup lah yang sebenarnya. Masa tu saya baru berkahwin dan dapat seorang anak yang sulung saya 16 tahun dah sekarang. Okey, masa tu kami bekerja dekat hotel Colmar Tropical. Dalam bidang hotel pakai shift kan, guna shift. Jadi kami dengan anak-anak terputuslah hubungan tu. Sebab kami duduk kat sana seminggu sekali baru balik. Lepas tu masa tu saya masih dari breastfeeding, saya sakit. Lepas tu saya decide dengan suami berbincang. And then kami berhenti kerja dua-dua. Dan kami fokus pada anak. Resepi cili giling ni daripada arwah ibu saya. Dia minta saya, dia cakap susah nak kerja sekarang kan. Jadi ambillah peluang ni, berniaga, ambil daripada resepi dia. Itulah bermulanya saya dengan cili giling. Saya bermula perniagaan ini daripada rumah, daripada dapur rumah. Lepas tu sedikit demi sedikit dengan pinjaman Amanah Ikhtiar yang saya mohon, saya besarkan saya punya pasaran saya besarkan market saya. Saya diberi peluang untuk menyewa dekat bengkel ni dengan sewaan 400 sebulan. Perniagaan saya daripada kecil dah semakin meningkat dan saya mendapat permintaan daripada pasaraya. Tapi sebelum masuk pasaraya kita kena ada persijilan halal. Start daripada situ, saya pergi kursus. Saya bertanya dengan mana-mana usahawan yang dah ada sijil halal ni, apa kelebihan yang kita akan dapat bila kita ada sijil halal. Okay, start daripada situ, saya mohon sijil halal dengan Amanah Ikhtiar. Pada tahun 2022, saya mendapat pengiktirafan sijil halal tu. Permintaan daripada kedai-kedai biasa, pasaraya. Sekarang ni pasaran saya daripada kedai sayur ikan, pasaraya, dan yang terbaru adalah pasaraya LYC 24 jam. Untuk mendapatkan persediaan halal memerlukan satu bengkel yang berasingkan daripada rumah. Itu adalah syarat-syarat utama dia lah. Lepas tu kita ada staff, 1 ataupun 2 orang. Saya start dekat dokumen. Bila kita join program halal by Amanah Ikhtiar, konsultan tu akan ajar kita macam mana nak manage dokumen, nak submit dokumen apa semua untuk dapatkan sijil halal tersebut. Rekod kita beli barang, rekod pengeluaran, pembersihan mesin, rekod pekerja, tripod apa semua tu semua termasuk dalam tu lah. PPC cikgu sentiasalah datang untuk monitor kita punya kebersihan halal apa semua tu. Proses penghasilan cili giling ada 4 step. Kita akan potong dia, kita akan rebus, toast and blend. Last kali packing lah. Yang paling penting time merebus. Air tu mesti mendidih lah 100 darjah Celsius. Kita akan rendam dia dalam masa 1 jam. Okay, kita akan kacau dan kita akan tetus basuh and then kita blend dan menghasilkan cili giling. Bahan yang digunakan cili kering, garam, cuka, gula, sodium benzoat. Itu sahaja. Satu hari production, satu guni cili kering yang 10 kg tu dapat hasilkan dalam 80 ke 85 kg siap packing. Kalau by pieces mungkin dalam 200 pieces by gram lah. Kalau gram tu 400 gram boleh hasilkan dalam 90 ke 100 pieces sehari. Sebulan anggaran dalam 1 tan lah. Kelebihan produk Memno, satu, dia warna merah asli. Tiada campuran pemekat, tiada campuran pewarna. Selain tu, produk Memno 100% original cili kering 668. Cili kering kita tiada campuran daripada cili gemuk, cili berkilat semua tiada. Kita hanya guna cili kering sahaja. Produk ini tahan 3 bulan. Tapi bila simpan dalam peti ais, ketahanan dia mungkin sampai ke 6 hingga 9 bulan.
Okey, yang ini cili goreng Memno 200 gram by Posh. Yang ni kita akan hantar dekat zon utara, area Kedah, Penang dan Perlis. InsyaAllah bulan 11 kita akan promosi jualan kat sana. Posh ini juga kita ada jual dalam TikTok Founder Cili Giling. Boleh like and share TikTok Memno. 600 gram by botol. 700 gram. Ini keluaran Memno Membaga Food untuk memudahkan masakan mak-mak di rumah. Siapa nak dapatkan cili giling Memno yang dalam pouch ada, dalam botol ada, dalam plastik ada, boleh kontak Memno di WhatsApp 012-948-2640. Terima kasih saya ucapkan kepada Amanah Ikhtiar Malaysia, Datuk Syamil Aziz, Unit Keusahawanan Amanah Ikhtiar Malaysia, kepada PC dan cikgu-cikgu cawangan Mini Raub serta sahabat yang sentiasa mendorong saya supaya produk cili giling Memno akan melangkah lebih jauh. Sekian, terima kasih. Pensijilan halal bukan sahaja tentang mematuhi syariah, tetapi tentang memberikan rasa selamat dan yakin kepada setiap pengguna. Pengguna juga akan berasa lega kerana produk yang mereka pilih adalah bersih, berkualiti dan dibuat dengan penuh tanggungjawab. Kisah Puan Nur Arifah Abdul Ghani, seorang ibu, seorang pejuang kecil yang menjadikan tangan sendiri sebagai jalan rezeki, pastinya memberi tauladan yang wajar dicontohi sahabat usahawan AIM. Dengan bimbingan AIM, beliau berjaya membawa produk cili gilingnya ke tahap yang lebih diyakini, lebih terjamin dan lebih dihargai. Produk halal melangkah lebih jauh. Dari Melaka ke negeri Pahang,